Hari ini saya bawakan satu video yang sangat menarik sebab ramai orang ada pokok buah di rumah, nampak pokok tu sangat hijau, banyak daun tapi bertahun-tahun tak juga berbuah. Dan perkara ni memang boleh buat sesiapa pun rasa kecewa sebab nampak pokok tu sihat, membesar tapi tak juga berbuah. Jadi dalam video hari ini saya akan kongsikan 3 teknik supaya pokok buah anda mula berbuah akhirnya. Dan saya nak beritahu, teknik-teknik ini bukan senang nak jumpa di mana-mana. Teknik-teknik ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi pastikan anda beri perhatian sebab kali ini anda tak perlukan sebarang alat atau benda khas. Cuma tonton video ini sampai habis dan faham cara nak aplikasikan dengan betul. Jadi jom kita tengok satu persatu. Teknik pertama mungkin yang paling mudah tapi juga antara yang paling berkesan. Dan kita sedang bercakap tentang teknik rayapan. Rayapan ialah satu teknik yang sangat mudah tapi sangat berkuasa. Di sini bukan bermaksud untuk melukakan pokok atau mencederakannya dengan teruk. Ia cuma melibatkan rangsangan kecil, satu sentuhan ringan yang terkawal. Tapi inilah persoalan penting. Kenapa teknik ini berkesan? Sebab di dalam pokok ada aliran getah yang sentiasa bergerak. Ada getah yang naik, ada juga yang turun dan inilah yang membawa nutrien, tenaga dan segala yang pokok perlukan untuk membesar. Jadi, bila anda buat satu potongan kecil, sebenarnya anda sedang mengubah sedikit aliran itu. Anda tidak menyekatnya, tidak juga menyebabkan kerosakan besar, tapi cukup untuk pokok sedar bahawa ada sesuatu yang berubah. Dan pokok akan tafsir perkara itu sebagai satu isyarat amaran. Jadi, apa yang pokok buat secara automatik? Ia akan mengaktifkan satu tindak balas semula jadi. Dan dalam tindak balas itu, ada sesuatu yang sangat penting. Pokok mula mengutamakan pembiakan. Apa maksudnya tu? Lebih banyak bunga dan lebih banyak buah. Sebab akhirnya, tujuan pokok bukan sekadar membesar, tapi untuk membiak. Jadi, bila pokok keserangsangan macam ni, ia akan ubah tingkah lakunya. Dan sekarang kita masuk ke bahagian penting, macam mana nak buat dengan betul. Untuk buat dengan betul, kita perlukan satu alat. Boleh guna pemotong, pisau, tapi pastikan ia betul-betul bersih dan disanitasi. Dalam kes ini, untuk buat torehan, kita akan buat 2 potongan selari secara memanjang kira-kira 2 inci. Dan ini sangat penting. Potongan tu hanya untuk memotong kulit pokok je ha. Tak perlu potong dalam, tak perlu sampai ke kayu, cuma tandakan kulit pokok sahaja. Jangan sekali-kali kelilingi dahan dengan potongan. Dalam kes ni, kita tak kelilingi dahan, kita bukan buat anel, kita cuma buat torehan. Ini dilakukan lebih kurang pada 50% daripada dahan yang anda mahu rangsang. Contohnya, kalau anda ada pokok dengan 10 dahan, anda boleh buat pada 5 dahan, mana-mana yang anda nak hasilkan dulu. Selepas itu, pokok itu sendiri akan uruskan pembahagian tenaga kepada yang lain. Saya juga ingin kalau anda ada sebarang persoalan tentang kaedah ini, tinggalkan saja di ruangan komen. Dan sekarang, mari kita teruskan dengan teknik kedua. Ini salah satu teknik yang bila pertama kali dengar, memang nampak macam gila. Tapi sebenarnya lebih masuk akal daripada yang disangka. Teknik ini dipanggil ketukan atau martil batang pokok. Ya, saya tahu bunyinya memang pelik, malah nampak agak ganas. Tapi amalan ini sebenarnya sudah lama digunakan, terutamanya di kawasan luar bandar, pada pokok seperti zaitun atau pokok ara, pokok-pokok yang tumbuh dengan kuat dan sangat subur, tapi atas sebab tertentu tidak juga berbuah. Di sinilah teknik ini digunakan. Apa sebenarnya teknik ini? Sangat mudah. Hanya dengan mengetuk perlahan dan terkawal di pangkal batang pokok. Bukan guna kekerasan, bukan juga nak lepaskan semua tenaga kamu pada pokok tu. Bukan untuk mencederakan pokok dan bukan juga untuk merangsangnya secara keterlaluan. Sebab apa yang kita nak bukanlah kerosakan yang nampak, tapi perubahan dalaman yang kecil, sesuatu yang hampir tak dapat dikesan, tapi cukup untuk mencetuskan tindak balas. Bila kamu buat dengan betul, kamu akan mengubah sedikit aliran getah dalam pokok tu dan perubahan kecil itu akan menghasilkan isyarat tekanan. Tapi di sinilah bahagian yang menarik. Bukan semua tekanan itu buruk. Sebenarnya dalam alam semula jadi, tekanan yang ringan dan terkawal boleh jadi itulah yang mengaktifkan mekanisme untuk terus hidup. Dan untuk pokok, itu bermaksud satu perkara yang sangat jelas, membiak. Seolah-olah pokok tu berfikir, ada sesuatu yang tak kena. Aku kena pastikan keturunan aku selamat.
Dan di situlah pokok mula ubah tingkah lakunya, di mana ia berhenti terlalu fokus pada pertumbuhan dan mula menumpukan pada berbunga dan berbuah. Tapi perkara ini kena buat dengan bijak. Macam mana nak buat dengan betul? Sangat mudah. Sekarang kita akan ketuk perlahan-lahan dengan tukul, tapi bukan untuk mencederakan kulit pokok. Kita cuma nak wujudkan sedikit tekanan di bahagian pangkal. Ketuk beberapa kali dan itu dah memadai. Kamu boleh buat di beberapa tempat. Ya, tapi kena berpada-pada. Tak perlu ulang selalu atau jadikan ia satu bentuk penderaan. Sebenarnya, ada satu tanda yang sangat jelas untuk beritahu kamu. Kalau kamu dah terlebih buat, kalau mula pecahkan kulit pokok atau buat luka yang dalam, itu bukan lagi merangsang, tapi dah mencederakan. Dan itu memang bertentangan dengan apa yang kita nak. Di sini, yang penting bukan kekuatan, tapi ketepatan, iaitu faham yang kamu sedang mencetuskan tindak balas, bukan memaksa. Dan sebagai info menarik, di banyak tempat, benda ni pun tak guna alat logam pun. Mereka guna alat kayu, memang untuk elak kerosakan yang berlebihan. Sebab ini bukan soal nak jadi kasar, tapi nak faham pokok tu dan tahu betul-betul berapa banyak boleh tolak tanpa sampai rosak kan? Sekarang kita masuk ke salah satu teknik yang paling menarik dan juga yang paling banyak timbulkan persoalan bila pertama kali dengar. Teknik memulas dahan. Sebab, ya, bunyinya memang agak kasar. Benda nak ambil dahan dan pusing sampai bunyi crack tu memang nampak macam bukan benda terbaik nak buat pada pokok. Tapi macam teknik lain juga. Kat sini bukan soal nak rosakkan, tapi nak bagi pokok tu bertindak balas. Dan yang menariknya, ini bukan benda terpencil. Teknik ni dah digunakan di banyak tempat di seluruh dunia. Di Eropah, terutamanya untuk membentuk pokok buah-buahan, di Asia dalam teknik seperti bonsai, di Amerika Latin lebih kepada cara praktikal di ladang, di Amerika Utara dalam sistem pengurusan untuk kawal kekuatan pokok, dan di Afrika dalam pertanian tradisional yang disesuaikan dengan keadaan yang lebih mencabar. Maksudnya, ini bukan benda baru. Ini ilmu yang dah lama digunakan. Jadi, apa sebenarnya teknik ni? Sangat mudah. Ia melibatkan mengambil satu dahan, biasanya yang muda atau masih lentur, dan memutarnya perlahan-lahan sampai terasa satu bunyi kecil seperti retak. Bunyi crack yang lembut tu, tapi dahan tu tak patah sepenuhnya. Detik yang tepat itulah kuncinya, sebab di situlah kita buat perubahan mikro dalam struktur dalaman dahan. Bukan kerosakan besar yang boleh nampak, tapi cukup untuk pokok tu kesan. Jadi, apa yang berlaku lepas tu? Beberapa perkara berlaku serentak. Pertama, aliran getah dalam dahan itu berkurang sikit. Selain tu, nutrien dan gula mula berkumpul di kawasan tersebut dan pada masa yang sama, pertumbuhan vegetatif pun berkurang. Maksudnya, pokok dah tak terlalu fokus untuk keluarkan daun atau panjangkan dahan. Dan semua itu menyebabkan apa yang kita nak, lebih banyak bunga, lebih banyak buah. Pendek kata, kurang daun dan lebih banyak buah. Sebab ingat, pokok yang selesa akan membesar, tapi pokok yang rasa tertekan akan berbuah. Jadi, kalau pokok buah kau tak berbuah, tak semestinya kau kena tambah baja, lebihkan siraman atau beri lebih perhatian. Kadang-kadang, apa yang kau perlukan cuma usik dia sikit. Tapi ingat, kena buat dengan bijak sebab garis antara merangsang dan merosakkan tu sangat nipis. Dan kalau kau suka teknik-teknik macam ni yang tak semua orang kongsi, ada banyak lagi dalam saluran ni. Dan kalau kau nak cuba mana-mana teknik, mulakan perlahan-lahan. Cuba pada satu dahan dulu, tengok macam mana pokok tu bertindak balas. Lepas tu baru buat keputusan. Dan sekarang, kalau kau suka video ni, kongsikan dengan kawan-kawan yang minat pokok juga. Beritahu kami dalam komen dari mana kau tengok dan pokok buah apa yang kau nak cuba teknik ni. Mesti ada orang lain yang boleh tolong ikut situasi kau. Terima kasih banyak sebab sudi tengok. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan like dan jumpa lagi dalam video seterusnya.